Kalau X-ray tu memang akan nampak terus lah. Ayam sambal hijau pun dah habis. Nasi dah habis. Ada al-ikani, al-hodohi, al-kurpuri. Panas telinga. Assalamualaikum, 11 Mac 21 Ramadan. Maksudnya dah 22 hari aku buat daily vlog. Untuk korang yang tak tahu, daily vlog aku ni biasa-biasa je. Aku memang record apa yang terjadi daily, apa yang terjadi harian. Kalau ada benda, adalah benda. Kalau tak ada benda, bosanlah jadi daily vlog tu. Ni real life punya situation lah. Anyway, sekarang pukul 3, aku on the way nak pergi vet. Kalau korang tak tahu, aku ada 4 ekor kucing. So Lala ni dia macam dah tua dah sikit. Dia tak berapa sihat sangat. 3 minggu lepas dah bawa check up. Ini nak check up sekali lagi. Dan kalau boleh nak ambil sampel darah. Kalau boleh. Tengok nanti macam mana. Aduh. Ya. By the way, kucing aku ni memang sangat takut dengan doktor. Sangat takut dengan klinik, dengan vet. Dia memang akan meronta-ronta. Memang akan bergaduh dengan doktor. Memang tak boleh pegang. Ya. Lala. Kenapa? Dia macam batuk-batuk sikit. Ini dia punya buku dia. Okey. Dari 2017. Tapi kita orang bela dia dalam 9 tahun macam tu lah. Ya. Ya sikit. Ya. Ya sikit. Dia mula dah tu takut. Ya. Ni aku bekis sikit. Dia batuk-batuk lagi. Tapi dia ada batuk tu. Dia tak lama. Dia macam sehari sekali. Tapi ada batuk. Tapi ada. Tapi saya nak record tu tak sempat. Sebab dia tu habis. Tu dah. Tunggu tak ada. Lepas tu lah better bawa pergi X-ray yang nearby depan je lah. Tapi saya rasa dia buka balik waktu malam. Kan? Kita dengar sikit Dia sentiasa bad mood kalau dengan bed. Okey tak? Kita check sikit Sejuk sikit tau. Ya. Sejuk sikit tau. Kalau X-ray tu memang akan nampak terus lah. Kita kata nampak. Kalau kata ada asma ke apa memang nampak lah. Bisa ada asma. Tapi kalau nak kata bronchitis, dia tak dia Kalau bronchitis tu macam mana? usually memang kena start dengan steroid lah. Tak, maksudnya kalau bronchitis tu apa tanda-tanda dia? Sama juga coughing, batuk-batuk setiap hari. Tapi selalunya dia kalau yang dah severe form, dia akan susah nafas lah. Tapi kalau yang mild form, Ni tak nampak macam bronchitis lah less lagi. Tapi since you kata dia respond to previous punya medication kan, that one is kita kata long acting steroid. So kalau kata dia respon, boleh jadi juga. Better X-ray sebab X-ray nanti baru saya nampak, boleh nampak dia jantung sana. Yeah, you're doing great, yeah. Yeah, you're doing great, yeah. Good boy, yeah. Who are you? What happened to you? What happened? Okay, since doktor recommend untuk X-ray, so aku nak terus pergi X-ray lah. Alang-alang klinik X-ray tu depan ni je, dalam 200 meter jalan. Tapi berat jugalah kucing aku ni nak kena bawa. Aduh, cuba teka siapa yang nak pergi X-ray tapi tak dapat pergi X-ray. Ya. Dia takut sangat dan dia tak nak X-ray. Dia menggelepar. Sikit ke? Let's go, kita balik. Ya. Jangan takut. 6.30 kita orang baru sampai bazar. So Lala kena hantar balik esok. Doktor tu pesan malam ni kena bagi ubat penenang sikit. Kemudian esok sejam sebelum sampai pun kena bagi ubat penenang. Why you block Lala without his consent? Ya. Itulah dia kisah dia. Lala tu dia memang very dia manja, dia baik je dekat rumah. Kalau dengan kucing lain pun dia tak gaduh sangat pun, sikit-sikit je. Tapi kalau dengan vet, dengan doktor, dia terus keluar taring. Jadi garang gila. Aku pun takut nak pegang dia. Bazar sekarang ni memang dah macam kurang sikit orang lah. So aku yang tiap-tiap hari pergi bazar ni, aku boleh nampak lah trend tu. So dia macam dah makin berkurang sebab dah hujung-hujung puasa kan. Tapi weekend ni last lah kalau ramai pun.
Lepas tu minggu depan habis. Semua nak raya dah. 6.32 dah tak ada orang sangat dah. Tapi weekend ni lah last kalau nak jual pun. Weekend ni last orang akan keluar ke bazar, lepas tu dah bye bye. Kita punya nasi ayam dah habis. Nasi ayam dah habis, minta maaf. Pada nasi ayam kita orang dah habis pukul 6.40 tadi. Okey, ni semua baki-baki. Nasi pun dah habis. Habis, tinggal ayam sambal hijau je. Ayam sambal hijau pun dah habis. Nasi ayam dah habis, so dia orang tengah kemas. Dah boleh balik dah. Mari. Terima kasih banyak. Dari mana ni? Ni MCKK? Bukan? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sedap ke rasa dia? Awak suka? Dekatnya jerawat. Rasa apa nama dia? Mertua. Rasa utara mertua. Pada aku rasa nanti aku kena pergi jalan-jalan bazar juga sebab untuk dekat KL ni aku tak nak pergi bazar lain selain Malawati juga sebab aku kena kerja kat sini. Janganlah, maybe next week kot. Sebab aku akan balik Terengganu weekend ni. Lepas tu akan balik ke KL balik. Maybe lepas tu aku akan cuba jalan-jalan pergi bazar lain. Sebab by that time kerja dah tak banyak sangat dah waktu tu. Oh, nice sunset. Apa ni, Mak? Ha? Diet lah sekarang. Diet? Apa kaitan dengan diet bang? Abang review je bang. Berbuka, kita dekat ayam sambal hijau. Ha? Siap, alhamdulillah. Mari mana? Nasi ni ada apa ni? Hadiah sempurna apa ni? Ha? Hadiah sempurna apa ni? Hadiah sempurna nak IG story satu. Hadiah birthday ni. Hadiah birthday pertama aku ni. Aku dekat ni, Sudinko Base sebenarnya. Sudinko Base. Ni dia ada apa nama? Colek. Colek. Colek Kelantan ni. Colek malah. Colek malah. Kopiah. Kopiah lagi. Kopok leko. Dia set dia yang 3 ni, 1 keping, 3 kopiah, 5 kopok leko, RM10. Lepas tu kalau nak tambah yang lain-lain ni. Kerang 250 gram, RM10, perut 100 gram, RM10, udang RM5, ikan RM5. Oh, paru pun ada? Colek buah RM7 setinggal. Colek buah pun ada. Ni betik muda ni bos. Guys, Sudinko Base. Di Seri Rampai. Tu dia punya tu. Ni kepok Kelantan tak? Bukan kelepok Gano. Tak. Kelantan. Lepas tu nasi lauk. Lemak goreng, gulai. Salam Mami. Smile. Wah, makan. Cuba komen sikit. Sedap. Belaur sedap. Sedap. Susah aku dapat. Lauk apa ni? Ni lemak, daging lemak. Ni apa? Ni ayam masak lemak ah. Ayam lemak cikapi. Betul? Allah, Aida. Bukan. Promote sikit. Saya menyediakan yang sekarang Depan ni. Fokus kepada nasi kerabu, nasi lauk malam. Lepas tu di bulan Ramadan ni kita menyediakan Moreh Colek.
Ni colet dia macam-macam ada. Ni tokel dia. Ada colet al-Qurani, ada colet al-Peruti, ada al-Paruri, ada al-Ikani, al-Hodohi, al-Kurpuri, al-Buahi. Macam hihi lah. Kalau you all lapar malam-malam kan, datanglah ke kedai Suding. Bermula pukul 4 petang sampai 11 malam. Okey, bye-bye. Muah. Sorry. Pukul 1 pagi. 1 pagi. Suding Kubi. Suding Kubi. Tak. Habis ya? Tak habis lagi ke? Ada sikit lagi. Lepas Suding, kita jing. Kita pakai pre-workout dulu. Ni lah. Ni. Tak tahulah, pandai-pandai lah korang cari. Tu, nak bancuh dia. Kau makan je lah macam tu. Tak nak? 1 scoop. Air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni leg. Semalam kita buat apa Aku banyak rasa shoulder. Panas telinga. Panas telinga. Offset sikit. Lepas kau naik, benda ni naik macam ni. So dia akan tunjuk kat depan banyak. Aku rasa yang ni last one, leg extension. Ringan lah. Tambah dulu.